Sekarang kita kat mana? Orang tak balik kampung. Village kat Bacok Village kat Bacok. Memang cantik gila. Ni tempat kita orang ni tempat air main-main dulu. Kat sana pun Semua-semua ni memang banyak lembu ke belakang-belakang ni? banyak cantik. Kalau tak panas nanti macam ni kan. Lagi cantik nampak hijau je. Ni sebab panas mentari. Oh, memang vibe gila lah aku balik sini. Balik Kelantan ni tak. Lepas tu tengok tandas ni. Oh, tandas super macam rumah nenek aku dulu-dulu. Tandas kat luar. Nak berok kena pergi sini. Oh, lepas tu belakang tu pantai lah. Tadi masa datang sini pun tengok view semua pun baiknya. View kat Kelantan tengok kikanan-kikanan pokok kelapa. Memang best gila lah. Bawa dia pergi tempat best kan. Aku jadi lembu. Jadi jakun pula datang sini. Lembu. Tengok. Padahal banyak je lembu kalau kat KL apa semua kan. Tapi bila tengok lembu-lembu ada dekat kebun-kebunnya ni kan, dia jadi macam rasa lain pula. Okay, sekejap lagi aku nak pusing lagi tempat lain belakang-belakang. Mu berak ke? Nampak tau. Aku boleh ikut berak. Ya, kita nak pergi sana Ustaz. Ha? Tandas macam ni tak ada kunci. Ambil dalam. Lalat tadi. Mari sini. Nak berok. Buat. Aku ajak set-set ni pergi. Set-set dia tak segi. Aku ajak set-set ni pergi tak segi. Lagi-lagi hot ni. Ni satu po je. Oh, Orang nak jalan balak. Dah habis. tadi Angah tunjuk dah tahimu kat belakang. Ada. Bodoh apa pula tahu dah tinggal tu tak ada lagi. Eddie, mana ikut? Pergi patah. Jauh harus panas lagi. Ha? Ben pergi ada Jom. dah dah. Tu Angah cakap boleh je kaki. Anu jauh jalan kaki tu anu. Kita akan pergi pantai betul. Ramai kat meriah sini. Memang vibe gila lah. Memang best gila lah raya sini. Jadi macam aku macam dulu-dulu balik lah. Dulu masa aku kecil gini lah. Lepas tu dia aku bawa aku pergi rumah saudara. Sekarang tak ada dah. Jadi tak tahu ni. Kat depan tu. Cantik. Lawa amat. Lepas tu rasa lah vibe macam ada berban semua sini kan. Banyak lagi tempat best-best. Semalam banyak lagi tempat best-best. Cuma aku tak terfikir nak buat video. So jadi video hari ni video raya kedua. Jadi tu lah best. Memang best. Kejap lagi nak pergi rumah Gigi pula. Jadi baik aku dia dekat di sini je. Ha, mana nak pergi tu?